Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini podcast Rasa Oren Express bersiaran daripada Felda Bukit Damar sempena peluncuran PMS Lestari Felda Bukit Damar. Dan terima kasih kerana terus setia bersama Rasa Oren. Dan hari ini kita bawakan kepada anda, kita sempat bawa lari sekejap, pengurus rancangan Felda Bukit Damar iaitu Cik Muhammad Amri Mahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, selamat hari raya. Selamat hari raya. Okey, sihat Alhamdulillah, nampak sihat. steady hari ni. Okey. Jadi kita nak tanya dengan Cik Amri sendirilah. Dengan peluncuran PMS Lestari ni, apakah yang boleh ditawarkan kepada umum dan khasnya kepada peroka di Felda Bukit Damar sendiri? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk makluman di Felda Bukit Damar ni kita ada 436 peroka dengan komposisi penduduk 3 Chinese, 3 India dan satu Chinese. Jadi yang selebihnya adalah Melayu sendirilah. Jadi dengan adanya peluncuran ni dengan tawaran harga yang menarik, bagi saya dia menarik minat pada peroka untuk menghantar ke sini lah. Memang ada beza ke daripada segi harga tu antara sebelum wujudnya PMS ni dengan tu? Ya, ada beza. Ada beza kan? Ada beza lah dengan harga. Tapi di sini pihak ini ditawarkan dengan harga yang menarik. Jadi kalau slogan tu dari peroka ke peroka. Ya, betul. Jadi itu adalah menarik minat dan boleh menarik minat lah. Sebelum ni kita hantar ke Kilang Mempaga dengan jauh hampir 20 km. Hampir 20 km. Melibatkan dua daerah lah. Daerah Temerloh dan daerah Bentong. Berebut pula lah. Jadi kita melalui dua daerah lah. Jadi dengan ni, dengan jarak yang dekat, berada di kawasan yang strategik, iaitu di Felda Bukit Damar sendirilah. Katanya Felda Bukit Damar ni yang hujung sekali. Ya. Maknanya dalam PMS ni dia berdekatan dengan semua ladang yang ada di Felda Bukit Damar. Memang strategik sangat. Memang strategik tempat yang dia buat ni lah. Ya, betul. Okey. Selain pada tu, ada tambahan penambahbaikan lagi ke kepada peroka sendiri, khasnya selain daripada jarak, tawaran harga yang menarik, mungkin orang kata memberi kemudahan untuk loading buah ke macam mana ke? Jadi tawaran yang saya nampak kat sini, yang pertama dari segi peluang pekerjaan lah. Peluang pekerjaan. Saya nampak peluang pekerjaan ni banyak ditawarkan pada penduduk sekitar lah, iaitu di Felda Lakon dan Felda Bukit Damar. Jadi itu adalah satu benda yang baik. Maknanya di sini anak peroka ataupun warga Felda Bukit Damar dengan Lakon mendapat bekerja di sini dan satu pekerjaan lah, dapat memberi tawaran kerja. Mungkin orang kata boleh kita buat penawaran pula kepada generasi kedua, ketiga lah sekarang kebanyakan untuk kembali berkhidmat kepada rancangan. Okey, dan selain itu kita nak tanya juga lebih kepada penumpuan hasil tu sendiri, adakah ianya menjadi nilai tambah kepada hasil sebelum ini ataupun ianya sekadar mengisi kekosongan yang ada? Okey, insyaAllah kalau sekiranya dengan harga yang menarik yang ditawarkan oleh pihak PMS ataupun Damar Berkat ni. Damar Berkat. Damar Berkat. Jadi dengan tawaran yang menarik, dengan kawasan strategi, tempat yang dekat, jadi dia akan boleh menambah lagi hasil untuk Felda Bukit Damar. Biasanya dalam satu hari tu berapa kali dia orang ni hantar hasil? Okey, kalau sebelum memang tiap-tiap hari ke? Tiap hari memang ada perjalanan. Cuma sebelum ni kita jarak yang jauh, iaitu hampir 20 km. Jadi melalui dua daerah. Jadi perjalanan tu jauh lah untuk pergi dan balik. Jadi dia bila di kawasan Felda Bukit Damar ni adalah kawasan strategik, maknanya mudah dekat. Jadinya perjalanan tu tak jauh dan kawasan sekitar sinilah. Mana kos untuk lori tu lagi baiklah di sini. Dapat dikurangkan. Jadi biasa kalau kata dalam contoh satu ataupun dua pusingan tu berapa kali dia hantar hasil tu kepada kilang? Maknanya sebelum ni daripada kebun terus ke kilang lah. Ya, daripada kebun terus ke kilang. Jadi satu hari tu berapa trip kadang? Satu trip kalau untuk di sini ada yang hampir lebihlah daripada 3 ataupun 4 trip untuk hantar ke kilang. Untuk hantar ke kilang. Itu untuk satu hari. Okey. Untuk satu hari itu biasa berapa lot hasil yang dikutip? Okey, dia sini peroka yang mandiri. Kalau ikutkan kira banyaklah, lebih kepada 10. Jadi bagi saya di jarak lah yang saya nampak sini jarak untuk ke kilang tu
dia jauh, sini dekat, mungkin lagi banyak trip boleh masuk ke sini. Jadi kat situ secara tidak langsung orang kata boleh meningkatkan gaji harian lah. Ya, gaji harian tu boleh naik. Ya, okey. Jadinya dia orang boleh kejar trip lah yang lebih lagi. Jadi kejar trip. Baik. Terima kasih Encik Amri atas penerangan ini. Alright. Jadi terus setia bersama Rasa Orient Express. Lepas ini kita kembali bersama Ketua Kampung Bukit Damar sendiri. Kita minta pandangan dia dari sudut pandang sebagai seorang broker, bagaimana beliau menghantar hasil kepada kilang Felda. Jadi adakah ianya tambah baik dengan wujudnya PMS Lesari ini atau tidak? Jumpa lagi lepas ini. Assalamualaikum, bye-bye.